Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasihlah kerana sudi berkumpul pada malam yang barakah pada hari ini kan, dekat Makmal Konseling Kelompok kan. So first saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kerana sudi meluangkan masa untuk hadir sesi konseling kelompok pada hari ini. Jadi sebelum saya mulakan sesi pada malam hari ini, saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Muhammad Iman, atau senang boleh panggil Iman lah. Dan saya tidak berseorangan, saya ada kawan saya juga yang menemani saya pada sesi malam hari ini. Okey, boleh perkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum semua. Semua sihat ke malam ni? Sihat. Okay, nama saya Muhammad Haikal bin Sulaiman. Tapi selalunya kalau budak-budak kaunseling, orang tak panggil saya Haikal, orang panggil saya Makpi. Haikal Makpi lah. Okay. So saya asal daripada Kedah. So saya harap saya punya logat saya, bahasa saya faham kan? Faham. Okay, faham. Okay. So sesi malam ini, saya sebagai leader anda semua dan Haikal Makpi sebagai co-leader kita pada hari inilah. Jadi bagi yang belum tahulah kan, ataupun yang tak familiar dengan sesi kaunseling, ini merupakan sesi kaunseling kelompok dan ini merupakan sesi kelompok kita yang pertama lah. So sebenarnya kita ada 5 sesi kelompok dan pada malam ini sesi yang pertama lah. Dan diikutkan juga kita ada lagi 2 orang ahli lah. 2 orang ahli, tapi 2 orang ahli lagi tu diorang tak dapat datang disebabkan ada hal last minute lah yang diorang tak dapat elakkan. So sesi kaunseling kelompok ni akan berlangsung lebih kurang 1 jam 30 minit. Kira anda semua bebaslah untuk bercerita apa-apa pun dalam ni, disebabkan kami berdua terikat dengan akta kerahsiaan, di mana kami tak boleh suka-suka hatilah untuk bocorkan cerita ataupun kita orang menyampaikan cerita di luar sana, sebab macam tadi saya dah mention, terikat dengan akta kerahsiaan kaunselor. Tapi jika cerita yang dikongsikan oleh ahli kelompok semua memudaratkan pihak kami ataupun pihak daripada klien itu sendiri, kami terpaksa untuk laporkan kepada pihak yang lebih berkuasa ataupun pihak atasan lah. Okey, sebelum kita mula ataupun sebelum kita pergi ke apa orang cakap aktiviti yang seterusnya kan, selalunya dalam sesi kelompok ni kami akan tetapkan rules ataupun peraturan lah. So contohnya macam ni, contohnya macam mungkin salah seorang nak cakap macam dalam sesi ni apa yang boleh ditetapkan, jangan judge. So boleh tak saya nak 3 saja rules? Boleh tak salah seorang yang berikan rules tu? Tak kisahlah siapa. Tak kisah siapa, 3 saja. Cerita sini habis sini. Okay, cerita sini habis sini. Sini satu. Yang kedua, Apa yang ahli share kena fokus. yang share dengan fokus. Yang ketiga, yang terakhir, ada tak seorang ni? siapa-siapa tak kisah pun. Terbuka. Sebab kita sesi ni kita relax je, jangan tegang-tegang, kita santai-santai je. Pada aku. Seorang lagi. Satu lagi. Ada tak? Okey, kalau macam tu tak apalah, kita tetapkan 2 je lah kan, Iman? Boleh tak Iman? Ataupun saya boleh tambah lah kot lagi satu. Saya rasa macam saya nak tambah, jangan main handphone lah ketika ahli-ahli sedang bercakap lah. Faham? So saya nak ulang balik. Yang first, cerita sini habis sini. Yang kedua, semua kena bagi tumpuan lah dengan apa yang diceritakan, diluahkan. Dan yang ketiga, jangan move. Okay. So itu rules kita untuk sesi kelompok sepanjang 5 sesi kita berjalan. So saya harap semua tu ikutlah apa yang ditetapkan. Okay? Jadi dengan adanya rules ni, saya harap kita dapat beri kerjasama yang baik lah. Macam tadi yang ada beberapa orang mention yang cerita sini habis sini, itu kembali lagi lah kepada etika kerahsiaan. Dan sebab benda ni kita tak boleh buat main. Yalah, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang rasa kita cerita kat sini, lepas tu tiba-tiba nanti
bila ahli-ahli kelompok lain bercerita dekat luar, nanti ahli kelompok tu rasa macam tak safe lah. So macam not nice lah orang cakap kan. Tak sedap. Tak sedap gitu lah. Okay. Jadi sebelum saya lebih go deeper untuk sesi kelompok ni, saya ingat saya nak setiap orang akan tetapkan matlamat lah. Tapi sebelum saya nak setiap orang tetapkan matlamat yang kita boleh tetapkan selama 5 sesi ni kan. Sebab kita punya sesi ni di bawah tajuk stress management. Okay, stress management ni macam kita tahulah, pelajar-pelajar universiti ni kan diorang macam terlalu banyak masalah lah kan. Terlalu banyak masalah, and diorang salah satunya adalah stres lah. Tak kisahlah daripada segi stres masa, ataupun stres kegiatan, ataupun stres dengan orang, tak kisahlah, yang penting semua jenis stres lah. Yang ni saya rasa semua maklum kot dengan pasal stres ni. Jadi sebentar lagi saya akan minta setiap orang untuk letaklah satu matlamat diorang, apa yang korang boleh dapat daripada sesi ni. Tapi sebelum saya mulakan matlamat tu kan, kata orang, tak kenal maka tak cinta, atau kita boleh cakap dalam bahasa Arab, yang ni ta'aruf lah. Okay, ta'aruf Okay, jadi saya rasa macam kita perlukan sesi ta'aruf lah untuk saling kenal mengenali. Sebab tak semua orang daripada satu course, and tak semua orang, orang cakap, dalam satu tahun yang sama. Okay, ada yang abang, abang, maafkan saya, I'm so sorry about that. Okay, ada yang ni akak-akak, adik-adik apa semua kan. So saya ingat saya nak mulakan maafkan saya, perkenalkan nama, tahun berapa, and then dari fakulti mana. Saya nak 3 ni dululah. Sebab nanti kalau nak kenal lebih dalam lagi, nanti kita akan nantikan lah. Ada insyaAllah kita boleh kenal, saling mengenali satu sama lain lah. Jadi saya ingat saya nak start daripada sebelah kanan Mak Pi. Nama kan? Nama asal, nama asal, tahun berapa, fakulti mana. Saya tambah lagi satu asal mana. Okay, nama Darajah Hazika binti Faizal, boleh panggil Hazika, Zika. Asal Kelantan. Tahun 2, fakulti FKP Counselling. Okay, nama saya Nur Farzana binti Wahab, boleh panggil saya Faz. Asal Kelantan, tahun 2, FKP Counselling. Okay, nama saya Nur Azibah Huda binti Nur Hisham. Saya berasal dari Selangor. Saya tahun 1, semester 2 dan FKP. Nama saya Putra Aina Saleha, boleh panggil Putri. Saya asal Selangor. Saya tahun 1 daripada FKP. Nama saya Fatin Nur Faika binti Muhammad Nasri, boleh panggil Faika ataupun Ika. Saya asal Terengganu, tahun 2 dari fakulti FKP Counselling. Okay, nama saya Adia Humaira binti Syamuddin, boleh panggil Humaira ataupun Rock dan kerja. Rock. Oh, Rock. Okay. Sorry. Saya tak judge. Saya sebab tak berapa dengar. Sebab memang semua panggil macam tu. Okay. Sebab nama Jawi Humaira kan. Oh, faham. Lepas tu asal 14 wilayah Persekutuan, tapi stay Kelantan sekarang. Tahun 2 fakulti Quran Sunnah. Nama Rodatul Husna binti Malik, asal Kelantan, tahun 2, kos Quran Sunnah juga. So Zika, Faz, Alia, Huda. Okay, so maafkan. Putri, Ika, Rock apa? Humaira kan? Husna. Husna. Okay, Husna. Okay. So 2 daripada FQS dan 5 daripada FKP. Betul? 5. Oh, 5. 5 kan? Masuk sekali. Okay, jadi masing-masing dah perkenalkan diri. Harap semua boleh hafal lah nama-nama kawan-kawan kelompok korang. Sebab yang ni kan 5 sesi kan. So korang akan hadap muka yang sama je insyaAllah. Tapi mungkin nanti ada penambahan lagi 2 orang pada sesi akan datang.
So saya harap masing-masing dapat bekerja sama yang baik. Tak nak ada yang gaduh-gaduh, tak nak ada yang bercerita di luar lah. Kita biar simpan sini, kita cerita sini, habis sini lah. Okay, itu yang saya tetapkan. Okay, kita balik kepada matlamat yang ditetapkan lah dalam sesi kaunseling kelompok kita pada hari ini. Macam yang saya nyatakan tadi, stress management kan. Jadi saya harap setiap orang dapat beri matlamat lah. Macam contoh apa yang saya ni, yang contoh yang saya bagi contoh matlamat yang saya harapkan, yang saya dapat daripada sesi kelompok pada malam hari ini. Saya harap selepas habis sesi kelompok ni, saya dapat urus masa saya dengan lebih baik. Contoh macam tu. Jadi setiap kelompok daripada korang boleh untuk ni lah, boleh untuk tetapkan. Jadi tadi saya dah start daripada belah kanan kan, tak pun saya bagi masa 30 saat lah untuk korang fikir. Sebab mungkin ada yang tadi tak habis fikir, ataupun mungkin masih ada yang blur-blur, tak dapat tangkap lagi. So saya bagi 30 saat untuk fikir dulu lah. Kan macam ready je. Kan tak tahu lah. Maafkan. Okay, dah So saya rasa saya boleh start tadi daripada kanan Mak B. Sekarang kiri pula kan. Boleh dipersilakan daripada kiri Mak B. Husna, betul. Apa matlamat yang ingin diharapkan ke sesi ni? Dapat urus masa dengan baik. Okay. Mak saya pula. Ya ke? Boleh teruskan, tak apa. Saya harap lepas keluar daripada bilik ni, stres saya bagi kurang lah. Sebab sesi meluah kan. Betul. Kalau saya, lepas habis sesi ni, saya harap saya dapat manage saya punya fikiran dan perasaan supaya tak terbawa ke arah-arah yang negatif serta dan sebagainya. Faham. Okay, betul ni. Saya harap lepas sesi ni saya akan lebih bermotivasi dan berwawasan untuk menguruskan hidup saya. Tahniah. InsyaAllah dapat. Okay. Udah. Saya harap lepas habis sesi ni saya dapat belajar macam mana nak manage sesi kaunseling kelompok. Saya sebagai student kaunseling, saya kena belajar juga. Okay, faham. Maafkan saya. Tak ni Okay, saya minta maaf. Saya hanya bergurau selingan. Okay, Faz. Memang kena mental juga. Tak kisah. Dia tak okay. Dia tak semesti daripada mental lah. Ini macam, walaupun kita ditajuk besar stress management kan, tapi sebab yang ni kan kira macam tempat open. Tak kisahlah. Yang penting apa yang awak target lah lepas awak dapat keluar daripada bilik ni, ataupun lepas habis sesi lah, senang cakap. Saya harap 2. Saya makin waras. Okay, yang kedua. Yang kedua, saya harap ikatan yang ada dalam ni tak putus lah. Makin kenal. Okay, faham. Okay, the last one. Sika. Adik. Dan saya harap dapat manage stres. Okay, stres. Dan dapat manage masa kot. Manage masa. So daripada yang saya dapat tangkap lahan daripada masing-masing bila dapat matlamat ni, kira banyaklah daripada korang berharap yang korang dapat manage daripada segi masa, korang dapat manage daripada segi fizikal, ataupun riliskan stres-stres yang dah terbuku dalam kepala otak yang ada ni. Dan saya pun maklum juga sebab sekarang kita berada di week yang sangat-sangat hektik, di mana week 8, and it's a normal lah kalau kita akan berasa sangat-sangat stres. Tak kisahlah stres daripada assignment, stres dengan orang, ataupun stres dengan apa segala jenis punya stres lah. So saya harap masing-masing dapat, dengan adanya sesi kaunseling kelompok ni, masing-masing dapat mengurangkan segala beban-beban yang ada di bahu, ataupun di fikiran, ataupun di segala tempat yang ada. Okay. So
pada Encik Mapi, apa seterusnya kita boleh buat? Aktiviti seterusnya kita akan memulakan aktiviti lah kan dekat Ciman. Kami akan edarkan kertas kepada semualah kat dalam ni. Cuma nak tanya, ada tak macam terbawa apa color ke? Ada tak? Tak bawa lah. Tak bawa. Okey, Tak tak bawa. Tak bawa, kami dah Ada highlight. ada. apa. Tak apa. Kami dah sediakan. So Iman boleh edarkan. So aktiviti kita pada malam hari ni dia lebih kepada sesi pengenalan antara satu sama lain lah. Sebab yelah, tak semua orang masing-masing kenalkan. Mungkin ada yang kenal, tapi mungkin sekadar kenal yang macam just kawan, ataupun mungkin ada yang tak kenal langsung antara satu sama lain kan. Jadi insyaAllah aktiviti yang kita buat pada malam hari ini dinamakan All About Me. Okay, All About Me. So ni kertas dia. Okay, saya boleh edarkan dulu lah. Maafkan saya. Rasa dulu. Iman boleh sabar saya nampak saya. Oh, maafkan saya. Tak maafkan. Nak juga. Dah betul. Okay, jadi di kertas ni this is me. Nanti korang boleh lukis lah. Korang nak lukis muka korang ke apa ke. Yang penting korang berseni. Mana yang berseni ni korang boleh lukis kat sini. Lepas tu nanti macam biasalah, tulis nama, umur korang berapa. Lepas tu my favourite colour. Tak kisahlah korang tulis 1 ke 2 ke 3 ke, ni terpulang kepada korang lah. Lepas tu my favourite food. My favourite food ni pun tak kisah korang nak tulis banyak mana, is up to you. Okay. Lepas tu my favourite thing to do ni, apa yang korang suka buat lah. Tak kisahlah korang suka memancing ke, korang suka tidur ke, korang suka melantak makan ke, korang boleh suka tulis je semua kat sini, tak ada masalah. No one can judge. Just tulis, sebab ini adalah kertas korang. So korang boleh suka hati korang nak tulis apa. Lepas tu my best friend is tak kisahlah korang punya best friend siapa. Contoh mak ayah korang ke, jiran korang ke, nenek korang ke, tak kisah, korang tulis je. Lepas tu when I grow up I want to be contoh macam bila korang dah besar, korang nak jadi apa. Contoh korang nak jadi angkasawan ke, jadi pramugari ke, jadi CEO ke, tak kisahlah, nak jadi polis ke apa, tak kisah lah. Sebab yelah setiap orang kan ada cita-cita. Tak kisahlah korang nak jadi apa, nak jadi orang yang berguna di dunia akhirat ke. Okay. Lepas tu I am really good at kira macam korang memang betul-betul expert dekat dalam apa. Contoh korang betul-betul expert dalam menjual donat. Contoh tak apa, korang contoh korang pandai memasak. Contoh korang memang expert dalam masak kan, korang tulis dalam masak. Lepas tu yang terakhir ni, I feel happy when kira macam korang rasa seronok bila contoh korang dapat kumpul satu family, ataupun korang dapat buat perkara yang korang suka. Tak kisahlah. So tak cukup. Tak apa. Kalau tak cukup, belakang ni boleh. Tak apa, kalau tak cukup nanti kita banyak lagi aktiviti. Sebab ni baru sesi pertama kita. So kita ada lagi 4 sesi, jangan risau. Kita banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat. Sebab aktiviti sekarang kita boleh suka-suka dulu kan. Kita tak tahu next sesi apa yang jadi. Itu tergantung kepada kami lah, kami nak buat apa. Okay. So kami juga ada sediakan sedikit pen dan ada pemadam, pembaris apa semua. Mantu korang ada lukis. Lepas tu ada colour jugalah. Tapi ada colour satu je lah. Ada colour satu je. Korang boleh lah kongsi-kongsi nanti korang buat ni kan. So nanti korang nak buat dalam keadaan duduk ke nak tarik kerusi sikit nanti? Saya harap Masya-Allah, sangat layak jus. Okay, kira nanti kalau contoh korang selesa buat duduk, saya bagi option lah. Korang nak buat sambil duduk macam ni, ataupun korang nanti nak tarik kerusi sikit, buat kat bawah. Okay, tarik kerusi kan. Nanti pastikan korang tarik kerusi, jangan lajak banyak sangat. Nanti hilang position nanti So nanti saya akan beri masa. Okay, saya bagi option lah 5 minit ke 10 minit? 10 minit. Boleh untuk korang semua, boleh, jangan risau. Saya bagi korang 10 minit untuk korang tulis dan korang lukis apa yang korang nak buat. Terserah kepada korang. Bebas lah kepada korang nak buat macam mana. Saya bagi masa 10 minit. Nanti sekarang jam menunjukkan jam 9.
Nanti saya akan berhentikan korang dalam 9.10 lah. Boleh Okay, so kita boleh start sekarang. So boleh tarik kursi. Assalamualaikum. Tadi. Okay, ni yang nak pen. Ambil. Nak colour je. Ni yang mana yang nak pen, pensel, korang boleh lah. Kau nak gambar kan? So saya nak balik ke? Aku 17. Okay, fine. Akses kaki orang. Kalau boleh jangan bagi kawan sebelah tengok, tak surprise lah. Korang-korang boleh. Hai, belah apa dah meniru dah. Paruh. Dah. Parok. Sorry, terlalu mendominasi. Yang nak kali nanti boleh minta kalau yang anak lah. Ke Cik Mapi nampak sekali lah. Ada pen kat sini. Mana tu nak bercerita juga ke? Saya minta maaf. Aku Melayu je. Tak apa, tulis je. Tengok. Jangan Cik tengok. Oh, saya tak tengok. Tadi Saya minta maaf juga. Saya tak. Dia pun tengok juga. Okay, sorry. Saya janji saya tak tengok. Sorry. Sila. Sebab saya pun excited juga nak tahu apa yang korang tulis nanti. Benar nak tengok sleeping tu ke? So saya minta maaf. Saya tak tengok. Yang bawa toyol sudah ke? Ikut awak nak lukis. Pastikan nanti lukis dekat yang apa tu, This is me. Sebab This is me tu nanti akan menunjukkan korang punya personality lah. Tak kisahlah korang nak lukis kucing ke apa. Yang penting tu melambangkan personality korang lah. Okay, saya keluar sekejap kan. Sementara pastikan korang siap Ya, ada lagi 5 minit masa korang. Sebenarnya siapa? Ika. Tengok dia tanya siapa best friend dia. Sampai siang aku Rok tu dah jadi best friend dia. Rok. Rok boleh dah Rok. Nak tulis nama dah. Bila belakang itu banyak tu. Boleh belakang. CEO yang menyamar. Tak tahu. Nak jadi suri rumah. I want to be a suri rumah. Housewife. Itu nanti Tak baju kot. I am really good at
I'm really good at sleeping. Of course. Astaghfirullah. Okay, dah. Tak surprise aku tahu nanti. Tunggu lagi 3 minit. Ada yang siap ke? Dah siap. Siap dah. Cantik Musang. Okay, sorry. Kantor. Sorry. Sleeping tadi. Itu Tak boleh lah. good at kamu. Madam. Ya Allah nak. Sorry, Abang dia ni nak. Siye ke kolida Korang ada 3 minit lagi tau. Ya, dah dekat. Sorry. Stress. Jangan ada tinggalkan kosong Pastikan semua lengkap. Di sismi tu pun kena buat juga Kalau tak pandai lukis, Kena pandaikan lukis. nekan-nekan. Saya minta maaf tapi itu arahan saya. So, nanti korang kena tunjuk dekat ahli lain. Allah. Saya. Detail. Tanya aku Tak ada berjaya saya ni. Tak sesuai. Ada 2 minit lagi. Tambahlah. Buat smiley je. Kan dah sekaf pakai tujuh aku tak ingat. Jadi pun kan Aku tak tahu apa buruknya. Tak apa, buruk tak apa, asalkan ada. Jangan risau. sudahlah aku ini. Mana lah aku nampak. Sorry dah. Kita ada 9 minit lagi Ya Allah. Pulak cepat sikit tau. Mulut bro. Mulut tak lagi. Pastikan semua terisi Okey, saya tambah 1 minit lagi. What do you want? What's the next one? Yeah. You really Betul dia Tak pernah kasi nak nak sakit suka dalam. Okey, yang dah siap boleh duduk Boleh tarik kerusi balik. Wih, asal aku punya banyak sangat. Aku sakit je. Bisa mesti epic. Dah reda. Dah 10 9 Cepat tau. Tidak buat start dulu. 7 Tak lambat duduk 6 start. 5 4 3 2 1. Kerusi boleh ke depan. So semua dah siap Okay, ingat balik rules kita yang pertama. Rules kita yang ada 3 tu. Yang pertama, jangan main handphone ketika orang lain tengah bercakap. Yang kedua, apa yang kita cerita sini habis sini. Yang ketiga tadi, don't judge Okay, Fokus. fokus time semua orang bercerita lah. Yang saya tambah, jangan ada yang judge sebab
Sebab ini adalah ruang untuk kita bercerita tanpa ada sebarang, tanpa ada orang lain judge. Sebab ini adalah ruang yang selamat. Okey. Memandangkan tadi dah start daripada kanan Mak Pi, dah kira Mak Pi. Betul. So, sabar. Saya ada cara yang lebih baik. So, selepas saya berfikir panjang tadi, saya rasa saya nak start daripada kanan lah. Okey, kanan saya dulu. Okey, nanti boleh tunjuk dulu kertas dan ni tunjuk lah. Tunjuk macam ni. Sabar, jangan risau. Terbalik kan terbalik. Saya tak banyak. Ya Allah, comelnya. Buka, this is me. Buka. Buka tunjuk. Wih, kau apa cooking? Okey, boleh dengar Okey, teruskan Afrika. Okay, this is me walaupun this is me actually. This is not me. Saya tak pandai melukis, so sebenarnya itu saya masuk kelas seni dulu. Tapi bakat saya macam tak. Tak apa, teruskan. Okay, my name is Fatinur Faika binti Muhammad Nazri, ataupun boleh panggil Ika ataupun Faika je. I am 22 years old. Walaupun kadang saya lupa umur saya. Oh, so masih nampak jiwa muda lagi lah. 18. Oh, jiwa 18. Okey, saya faham. Okey, teruskan. Okay, my favorite colour is yellow and black. Tapi yang paling utama adalah yellow lah. Saya paling suka warna kuning. Okey, kenapa awak suka warna kuning? Sebab saya rasa colour tu unik. Unik daripada segi macam mana? Unik sebab macam tak ramai pun yang suka kuning sebenarnya. Walaupun kuning ni macam colour rare lah. Oh, faham. Macam tu. Lepas tu black sebab saya suka colour yang terang-terang. Tapi Sebab tadi, okey, sabar. Saya betulkan daripada dia. Sebab tadi kan dia cakap warna kuning tu kan rare, terang. So, tapi kuning tu saya tak suka kuning yang terang. Saya suka kuning soft yellow. oh, Macam tu dia. oh, faham. Saya pun warna kuning sama bentuk kuning. Okay, tak apa. Tak apa. Okey, sekejap. Ada yang suka warna kuning juga tak? Ada yang ada persamaan yang sama ke? So, ada daripada segi kuning nampak ada jenis suka yang warna yang light ke mau pada dominan suka warna gelap masing-masing. Okey, faham. Okey, teruskan Faika. Kalau hitam ni macam mostly baju dan saya suka warna cakap je. Oh, faham. Favorite food saya suka burger, saya suka nugget. Oh, burger dan nugget Nampak tak? Kalau nak tulis salad kan takut dibuka. Saya tak tulis. Oh, tak apa, saya faham. Burger dengan salad kira kalau contoh, kalau tak ada dua tu lah kan, kira contohlah awak diberi pilihan sama ada awak makan nasi ataupun awak ada kat tepi tu burger dengan nugget, awak pilih yang mana? Kalau time tu saya lapar sangat, saya ambil nasi kot. Tapi kalau macam saya boleh memenahan, saya akan ambil je burger nugget. Burger dan nugget lah. Okay. Okay, faham. Okay, boleh teruskan. Okay, my favorite thing to do, saya suka tidur walaupun saya tak cukup tidur. Okay, teruskan. Lepas tu saya suka journaling and writing. Journaling sebab bila saya journal tu semacam boleh release stress lah. Okay, writing pun sama. Dan eating juga. Eating, saya faham perasaan dia. Sebab perempuan memang takkan lari daripada makan lah. Yang tu saya faham dan dah saya maklumi lah. Yeah. Okay, teruskan. Okay, my version is yang paling utama absolutely my mom, Okay. my sister and juga kawan yang ada susah senang saya yang tak buat saya buat saya rasa Okay, comfort place lah. Kira comfort place untuk awak selain pada family tadi. contohnya macam Nin, the friend saya. Okay, faham. Nampaklah dua kawan yang sangat supportive. Kalau dia rasa dia tu bagi support kat saya, dia lah kawan saya. Oh, okay. Macam tu. Faham, Okay. teruskan. When I grow up, I want to be a psychologist. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay, I am really good at saya tak tahu saya pandai apa sebenarnya, tapi kadang saya pandai juga buat lawak-lawak. Oh, okay, faham. Okay, kira mama awak rasa awak memang expert dalam lawak-lawak hamba lah. Betul. Kalau selain daripada lawak-lawak hamba tu, kalau contoh awak rasa benda tu unik lah, orang lain tak ada. Benda tahu tak? Oh ya, saya pandai ni poster.
Sebab selama ni dalam kelab ke apa memang saya je multimedia. Okay. Jadi apa-apa orang cari saya je selalu. Betul. Editing lah, saya boleh editing. Okay, faham. Poster video apa semua tu. So yang tu memang minat lah. Minat. Dari kecil tu macam mana? Dari kecil lah diasah. Oh dia asal. Diasah. So mungkin kat sini ada yang minat sama macam Ika? Ada tak? Yang minat daripada segi lawak hamba dia ada tak? Mungkin ada kawan-kawan dia yang daripada sekolah dulu ke, memang nampak dia ada expert dalam lawak-lawak hamba dia ke, ataupun korang memang ikhlas dengan lawak dia? Sangat expert. Okey, teruskan yang terakhir. Sekejap, saya nak sambung sikit. Oh, okey, boleh, silakan. Memang ruang dah waktu untuk awak, jangan risau. Saya suka juga fotografer. Oh. Fotografer macam tu. Okay, itu je lah. Okay. I feel happy when I'm talking and match the same energy with someone yang bagi energy yang sama. Ataupun someone yang saya suka cakap dengan dia ke. Kira tak kisahlah, kira awak memang jadi saya suka bercakap lah. Sebab daripada segi apa tadi? I feel happy when kira bila awak dapat same energy kan. Bila kita dapat same energy dengan orang tu, kita akan rasa lebih happy lah. Berkawan ke apa ke, macam tu lah. Gitu je. Saya dapat rasa lah yang memang dia ada aura-aura yang tu. Jadi Aura. Cuba habiskan lagi. Okay, saya minta maaf. Kira sebelum saya tanya lebih lanjut kepada Faika, ada tak korang ada nak tanya apa-apa ke dekat Faika? Tak kisahlah daripada segi dia punya favourite colour ke favourite food. Tak kisahlah yang daripada 5 tadi tu kan. Korang boleh je dah tanya apa. Ada tak? Korang boleh nak tanya apa-apa, jangan risau. Budak ke puteri kan nak tanya tak? Tertarik ke macam tadi dia expert dalam fotografer, kira dalam videografer, editing, buat lawak hamba. Lawak hamba tu memang dia punya keunikan, susah orang nak tiru, saya minta maaf. Lepas tu yang daripada segi same energy, ada tak yang nak tanya? Tak ada. Mungkin Husna nak tanya? Tak ada? Okay. Kalau daripada Mapi ada nak tanya? Tak ada. Sebab saya rasa macam quite good lah, kira macam daripada segi saya sebenarnya tertarik dengan dia punya apa tadi, sabar, boleh saya tengok? Psikologis. Memang plan nak jadi psikologis lah. Sebab sekarang kan tadi macam awak mention tadi pada awal, awak sekarang tengah belajar counselling kan. So memang awak memang dah target jadi psikologis lah. Sebenarnya dulu tak ada cita-cita. Okay. Tapi bila kan counselling, dia macam banyak belajar psikologi kan. Dari situ saya macam start minat pasal psikologi apa semua benda ni. And kita dapat, bila belajar psikologi kan dapat faham orang lebih. Jadi start dari situ saya rasa macam nak sambung master ke, nak jadi psikologi. Kalau ada rezeki boleh lah. Sorry. Tak apa-apa. Kira tadi kan, kiranya daripada time kecil awak tadi awak cakap kan, awak time kecil tak ada cita-cita. Memang dulu time awak sekolah kira awak ngongik macam tu je. Tak, macam ni. Saya ada tapi macam tak tercapai je semua. Oh, okey, faham. Kalau dulu macam plan nak jadi interior designer, tapi tak berapa nak designer sangat nak jadi. Sebab tadi kan macam awak cakap awak tak terlalu pandai melukis, tapi kan awak boleh dari segi expert, dari segi editing, videographer apa semua. Tapi mungkin benda tu boleh jadi side job awak lah selain pada awak nak jadi psikologis. Okay, Faika ada tambah apa-apa lagi tak? Ke ada rasa macam nak bercerita lagi ke, tak kisah? Memang sekarang waktu minta awak bercerita, ataupun awak rasa macam ada satu benda yang awak rasa macam awak dah cerita lebih mendalam ke, atau nak kongsikan ke? Tak ada kat sini. Tak ada. Okay, cukup Okay. Terima kasih. Bagi peluang dekat orang. Okay. Kira nanti kejap lagi pun nanti kita akan rolling. Kira macam kalau contoh kita dah selesai rolling semua, kalau contoh masih ada kawan-kawan yang nak bertanya ke apa ke, korang bolehlah nak bertanya. Okay, terima kasih untuk Faika atau Ika. So dia berkongsi cerita dengan kita lah. Quiet nice juga cerita dia. Sebab saya pun rasa macam wow, kira macam okey lah. Kira daripada personality orang yang pakai gelap macam ni kan, rupanya dia minat warna kuning. Kan kita kan tak rasa macam oh kira try jugalah kan. Sebab tak semua macam dia cakap, tak semua orang warna kuning. Saya pun tak suka warna kuning. Sebab dia macam warna kuning ni kan macam terlalu, orang cakap spike kan, kira macam yang terlalu menyala. So maksudnya memang jiwa-jiwa dia memang menyala lah. Okay, terima kasih kepada Faika lagi sekali. So tadi Faika dah selesai. Kanan kiri. Sabar. Bro macam tak sabar pun ada saya nampak. Tapi tak apa. Saya rasa sebab tadi kan Faika
So saya rasa macam dah dengar ada wujud jadi ikah lagi tu. Oh. So saya rasa saya Okay. teruskan dengan Hazikah lah. Okay, Hazikah boleh tunjuk dulu kertas tu dulu. Jangan judge kan. Saya jangan risau, semua orang takkan judge. Siapa yang judge kita kick terus keluar daripada kelompok ni. Okay. Tengok kau. Okay, saya sorry walaupun sebenarnya spek mata saya still tak nampak. Okay. Okay, boleh teruskan Hazikah. Nama saya Nur Hazikah Minta Faizah. Boleh panggil Hazikah, Hazikah. Umur 22. Okay. Favorite colour pink. Okay, kenapa minat warna pink? Kenapa pink kan? Ya. Sebab dia warna lembut. Warna lembut. Kira awak ada personality lembut ke macam mana? Ataupun awak sebenarnya fighter? Taklah. Dia fighter. Oh, dia fighter. Kira fight. Minat. Oh, memang minat warna Memang pink. minat warna pink. Tak kisahlah, pink apa-apa pun. Tak kisah. Okay. Teruskan. Lepas tu favorite food Tom Yum Tom Yum tu lagi. ataupun kek coklat. Oh, kira dua-dua tahu memang awak minat lah. Kalau contoh awak diberi pilihan, ada kek coklat dengan Tom Yum, awak pilih yang mana? Dua-dua. Dua-dua? Tak boleh, saya Tak minta boleh satu pilih je. lah. Tak boleh Sebab- pilih. Sebab tak boleh pilih. Dia macam pilih mak dengan ayah, tak boleh pilih. Okey, faham. Saya nampak lah yang memang ada jiwa-jiwa fighter dia macam tadi Kak cakap. Nampak lah jiwa-jiwa fighter dia. Okey, awak boleh teruskan. Favorite thing to do tidur, Tidur, makan, makan, menulis. menulis. Tidur, makan, menulis. So menulis tu menulis dalam sehari tu berapa banyak menulis agak-agak? Biasanya tu dia macam journal lah, macam diary. Oh, diary. Simpan jugalah diary tu. Simpan. Dari kecil ke macam mana? Tak ada dari kecil. Ah. Macam start buat tu time form 6 kot. Oh, Macam reflect diri lah untuk sehari-sehari tu. sampai sekarang ada. Kira biasanya kalau orang yang rajin menulis ni rajin membaca juga. Awak jenis rajin membaca juga ke? Tak kisahlah kira awak membaca daripada segi macam novel ke, ataupun awak baca nota-nota yang nota bagi ke. Tak kisahlah baca apa-apa pun. Kalau baca tu boleh lah, ada lagi novel-novel kat rumah. Baca novel juga. Sampai sekarang ada baca juga ke? Sekarang ada terkubur yang tu? Ada lagi. Ada lagi lah. Ada juga. Tidur, makan, apa tadi yang terakhir tu? Menulis. Menulis. So antara tiga-tiga tu yang paling dominan, yang paling awak buat biasanya apa? Dominan. Dominan. Kira antara tiga tu kan. Tidur. Kira awak lagi kuat tidur ke, awak lagi kuat makan ke, awak lagi kuat menulis? Tidur dan tulis kot. Tidur lah. Kira awak boleh tidur di mana-mana sahaja tempat yang awak boleh tidur lah. Tak kisahlah kira macam sebab soalan saya ni tak ada rasa macam hukum ataupun sebab saya just curious kan. Sebab orang yang rare tidur ni dia macam rare. Kadang-kadang dia jenis yang tidur berdiri. Tak ada lah tidur. Kadang-kadang tengah cakap-cakap sembang kan tidur. Tapi mula bergerak lagi. Sebab kadang-kadang ada aja rasa macam tu. So still a rare person lah. Tak ada. Tak lah sampai tahap tu. Teruk sangat. Okay, awak boleh teruskan dengan my best friend. Okay, my best friend tu my mother, mak saya, Kak Ika, Fazana. Wow. So memang Nampak. Itulah. So memang awak buat Faika dengan Faz ni sebagai kawan baik awak lah. Ya. Kira memang awak kemana-kemana. Awak Ya. kemana-kemana, maafkan saya. Awak kemana-mana tu memang dengan diorang je lah. Kira awak pun still percaya dengan diorang lah. Kira yang percaya diorang kot. ni. Okay. Setakat ni percaya lagi lah. Okay, saya dia percaya lagi lah. Saya harap tak ada yang tambah lah lepas ni. Okay, lepas tu Okay, teruskan. terasa ni. Okay, terasa ni pertama. Tak apa-apa. Awak teruskan dulu. When I grow up, I want to be a teacher. Wow, awak jadi. Saya nak jadi cikgu. Memang minat sebab passion ke ataupun daripada family awak sendiri ada yang jadi cikgu? Passion kot sebab saya, mak saya memang cikgu. Oh. Kira kan tadi awak cakap awak as a awak belajar counselling juga kan. So awak memang nekat nak jadi cikgu counselling ataupun nanti habis pada degree ni awak akan lari Tak, pergi bidang lain? Cikgu counselling juga. Jadi cikgu counselling jugalah. Okay, so yang lain ada tak sama macam Zika, dia cikgu juga? Ada tak? Ada juga. Okay, so first memang dari kecil dia cikgu. Dari kecil cita-cita ni sentiasa berubah. Setiap hari Masa Saya punya cita-cita ni boleh relate dengan teori super dalam career development. Okay, teruskan.
Sama Zika tu. Oh, sama Zika dulu. Okay, teruskan Zika. Okay, I am really good at listening. Wow, awak kira listening Kira awak tak kisahlah. Listening ni kira macam bila kawan-kawan awak macam ada benda nak luah ke, kira awak memang sedia telinga, awak memang sediakan telinga awak untuk mendengar lah. Tak kisahlah masalah tu berat ataupun ringan untuk awak. Saya akan sudi untuk dengar cerita dia orang apa-apa saja. Untuk Faikah dengan Fazana, ada komen tak? Kira memang diorang memang kalau antara awak berdua kan, memang bagi awak rasa memang dia ni sebagai pendengar yang baik ataupun sebaliknya? Sebagai kawan dia, saya bersetuju. Okay, awak setuju lah dengan statement dia, Fazana? Okay, saya setuju. Okay, awak boleh teruskan dulu. I feel happy when makan kek coklat dengan pergi pantai. Oh, kira awak still akan pergi pada my favourite food awak. Okay, saya faham. Apa tadi? I feel happy when makan kek coklat and pergi pantai. Oh, faham. So memang tengok pantai pergi time pagi ke petang selalu? Petang. Oh, Malam cari tak? sana. Malam Macam apa? Kira awak minat sunset juga ataupun awak memang minat sunset atau sunrise ke? Ataupun awak nak ke keterangan yang ada dekat pantai tu sendiri? Saya suka bunyi pantai. Oh, kira feel terapi juga lah untuk awak. Bunyi ombak. Ya. Bunyi pantai, maafkan saya. Saya salah ke dia salah? Dia salah kan? Sama-sama. Okey, sama-sama salah. Jadi kami minta maaf atas error yang kami Tak berlaku. apa, tak boleh judge. Tak boleh jangan risau. Kira macam sebab saya faham terapi yang ada daripada pantai tu kan sendiri. Sebab pantai ni kan kalau secara amnya ialah tempat feel safe, tempat yang tenang. Ada tak yang sama macam Zika? Makan kek coklat dengan pergi pantai. Tapi saya rasa saya nak highlight ke yang pantai tu lah. Ada yang sama tak macam kalau dia rasa macam ada rasa serabut ke, rasa macam tak tahu ni nak lari kat mana ni. Contoh dah bercerita dekat kawan masalah pun tak boleh nak pergi ni. Kira macam last option awak pergi pantai. Ada tak yang sama? Adalah. Biasa kalau balik rumah lah pergi pantai ke, selama belajar kat sini ada pergi pantai ke apa ke? Ada. Ada ke tak ada? Ada lah. 2 tahun baru sekali. Baru sekali ni kan. Sini. Jom pergi lagi. Rumah pun dekat dengan pantai. Oh, rumah berdekat dengan pantai. Satu dekat sana, satu dekat. Okey, faham. Udah ada rasa macam sama ke? Pergi pantai. Awak tak ada rasa jiwa nak pergi pantai ya? Makan-makan pun sama tak ada ya? Pasti ya, yakin ya? Makan mungkin. Makan mungkin lah. Kira kalau makan tak kisahlah kek coklat ke tom yum ke awak tak kisah. Yang penting makan lah. Yang penting makan. Kalau Putri pula ada rasa macam sama tak pergi pantai ke ataupun makan ke, kalau rasa macam feel safe, tempat safety place. Safety place betul lah, safety place lah. Maafkan saya. Tak ada lah, memang tak ada sama lah. Games lah, ada yang sama. Makan di pantai. Makan ke pantai ke Makan. atau persamaan yang sama ke macam antara tadi full tadi ada yang macam listening, ada yang rasa macam sama tak? Favorite food yang sama lah. Kek ke tom yum? Tom yum. Okey, saya faham. Okey, sebelum saya nak campak sesi ni pada orang lain, ada sebarang pertanyaan tak yang korang nak tanya? Tak kisah apa-apa soalan korang nak tanya, ataupun korang rasa macam curious ke daripada segi listening dia ke, makanan kesukaan dia ke, ataupun daripada segi yang This Is Me. Sebab saya nampak This Is Me tu adalah, tunjuk balik This Is Me. This Is Me tu menunjukkan yang dia seorang yang ceria lah, yang happy go lucky. Yes. Ke ada yang sama jenis yang macam happy go lucky? Ada yang sama tak? Huda ke Putri ke sama tak? Happy go lucky? Ataupun awak akan stres dulu sebelum awak akan kira dapat solution, awak stres dulu? Makan gitulah. Ada nak tanya tak Faikah ke? Walaupun awak ni bestie dia tapi mungkin awak baru tahu ke? Ada tak nak tanya? Tak kisah, jangan risau. Awak boleh nak tanya apa-apa pun. Kenapa Hazika tak suka warna kuning? Yang ketiga. Kena explain sini. Kena explain sini sebab kita cerita sini habis sini. Kenapa tak suka warna kuning? Sebab saya suka warna kuning. Okey, faham. Logik. Ke tadi Rock nak tanya ke? Sebab Rock macam rancak tadi gelak-gelak. Kau nak tanya ke? Rasa macam persamaan ke? Ataupun like macam curious ke? Yang jadi cikgu tu ke? Ada tak? Rasa macam persamaan tak ada Yakin Okey, terima kasih Zika.
kita boleh teruskan. Saya rasa macam saya nak pilih fast lah. Oh, Sebab wow. tadi yang apa, nak bercerita pasal cikgu tu kan, so kita sambung dengan fast lah kan. Yes lah, agak Okay, boleh tunjuk dulu kertas tu. Comelnya. Pada. Okay. Yang gambar tu itu menunjukkan apa tu, maksudnya apa? Ni. Epigo lelaki juga Kita ke? lagi suka sini. Ataupun awak teruskan saja apa yang awak rasa sekarang? Tadi saya punya matlamat supaya waras. Okay. Supaya waras. Almost waras tapi belum. Okay, faham. Okay, teruskan dulu. Taklah. Saya paksa senyum je ni. Okay, faham. Okay. Tak apa, awak teruskan dulu. Okay. Nama saya Nur Farizana binti Wahab. Macam saya cakap tadi, boleh panggil saya Faz. Saya pendekkan nama saya jadi Faz tu sebab masa sekolah kawan saya panggil saya Fazana, bukan Farizana. So saya pendekkan terus jadi Faz sikit. Umur saya 22. Favourite colour saya hitam dengan grey. Hitam dan kelabu. Unik colour tu kenapa? Kenapa? Sebab satu, saya rasa warna tu macam sesuai dengan kulit saya. Saya suka lah. Kedua, jangan judge. Saya tak jangan risau. Okay. Saya suka warna bold. Pada Lepas tu, grey ni bukan grey yang cerah tu. Bukan grey. Grey yang gelap. Okay, dah awak dominan kepada warna-warna gelap jugalah. Sebab saya rasa kalau saya pakai something yang gelap, saya rasa macam kulit saya cerah tapi walaupun hitam. Ada yang sama tak rasa macam tadi kan Faikah kan dia mau kepada light, dan tadi Zika pun mau kepada light. Ada tak yang sama macam minat bold? Ada tak yang sama? Budak ke minat bold Rock ke? Dog. Okay. Pada minat Putri? Tak minat bold Okay, faham. Tak apa, teruskan dulu. Okay, favourite food pula nasi goreng Pattaya dengan tom yum. Nasi goreng Pattaya dengan tom yum. Wow, tom yum. So tadi maksudnya dah ada 3 orang yang suka tom yum. 4. Oh, 4. Rock, Husna, Zika dengan Faz. Okay, memandangkan dah masuk pada tom yum kan. Kan dah ada nilai ni lama kan. Mesti korang semua dah keliling satu nilai ni cari tom yum mana yang sedap. Ke memang tak dapat rasa yang sama macam kalau awak balik rumah kat Kelantan? Tak sama lah. Memang sini kurang lah. Memang kena balik rumah juga lah. Tak dapat tom yum terbaik. Bagi saya ada satu. Kat mana? Sahabat. Bagi saya. Okey, faham. Jangan risau. Saya hormat dengan keputusan awak. Nasi goreng Pattaya, kenapa nasi goreng Pattaya? Sebab masa saya kecil, saya tak suka pun. Saya tengok adik-beradik saya suka sangat makan nasi tu. So bila saya try, setiap kali saya keluar dengan family, nasi tu saya order sampai ke besar. Saya jadi macam, oh, okay, kacik juga. Okey, faham. Okey, teruskan dengan my favourite thing. My favourite thing to do, ini judge Jangan risau. Ini kalau siapa yang judge, kita boleh terus kick daripada kelompok ni. Singing. Apa? Singing. Okey, singing lagi. Sleeping lagi. Travel, bercuti, berjalan-jalan. Okey, faham. Saya tertarik dengan singing. Kira awak rajin pergi karaoke jugalah. Tak, saya tak pergi karaoke. Cuma kalau saya drive seorang-seorang tu memang kena skill saya. Memang kereta awak akan bergegar dengan suara awak. Betul. Lepas tu kalau sleeping, oh sama sama, ada persamaan Tak, ke? dia suruh aku nyanyi. Oh, nanti kita ni mungkin lepas habis sesi nanti kita boleh suruh dia nyanyi ke apa ke. Diam tepi lah. Judge. It's not part of judge ni. Okay. Tak apa. Yang sleeping, awak sama macam Zika ke boleh tidur dekat mana-mana yang awak boleh ni? Tak. Ke sama macam Ika ke? Saya cuma atas katil je. Yang betul atas katil lah. Walaupun tak cukup tidur, awak still hobi awak tidur. Saya terlebih tidur. Terlebih tidur. Awak terlebih tidur, Ika kurang tidur. Perfect. Kita orang melengkapi. Okay, faham. Ni sedang-sedang. Sedang-sedang. Tak cukup. Terlebih. Kan saya tertarik ke terlebih tu. Awak pernah tidur paling lama berapa lama? Paling lama paling latest lah last week 12 jam. Sebab hari Rabu memang dari pagi sampai ke 12 malam saya busy. Hari Khamis baru ni ada IV counselling sampai ke malam kan, petang. Campur dengan saya sendiri tak sihat. Saya tidur dari pukul 8 pagi esok baru saya bangun. Wow, 12 jam.
Sejam. Okay. Ya. Pening tak masa bangun-bangun? Tak pening, rasa segar sebab 2 hari saya tak cukup rest. Sebab hari Rabu tu saya tidur pukul 2 pagi. Saya bangun pukul 5. Memang barai. Tapi quite impressive lah. Kira 12 jam. Waktu yang lama lah. Cuma mungkin kalau saya nak bercerita pasal tidur ni, kawan saya adalah yang tidur lebih lama daripada tu. Dia tidur pada pukul 4.30 pagi and dia bangun pada pukul 5.30 petang. Straight tak bangun langsung. Kira memang dia cipta rekod yang gila jugalah. 4.30 pagi sampai 5.30 petang. Kira dah sendiri berapa jam tu. Tapi sebenarnya benda tu tak bagus lah untuk kesihatan, tidur yang berlebihan ni. Dan tidur yang tak cukup pun tak bagus juga. Betul tak Ika? So kita kena balancekan tidur kita. Penat macam mana pun kita, sesara macam mana pun kita, stres macam mana pun kita, yang penting cukupkan tidur. Okay, teruskan. Tapi kalau tak sedar macam mana nak bangun? Kalau yang tu saya rasa mungkin disebabkan faktor tadi, macam tadi kan ada cakap faktor tak sihat dengan memang tak cukup rest kan. So mungkin logik je lah untuk 12 jam tak tidur. Betul. My best friend, tadi saya tulis lain, lepas tu saya tukar sebab saya rasa macam dia backstab saya. Okay, teruskan. My cousin, Amira. Okay. Macam biasalah. Oh, kira lagi 2 orang lah. Tu baru tulis ke Lagi tak. daripada tadi? Tak, tadi saya fikir ni, lepas tu saya fikir macam aku dah kena backstab dengan dia, tak patut lah. Kira awak dengan cousin awak memang rapat lah. Dapat. Walaupun dia muda setahun dari saya. Faham. Kira kalau kan tadi cakap saling melengkapi korang bertiga ni kan. Kira korang memang stick together juga lah, walaupun apa pun jadi. Kira macam tipulah kalau korang tak pernah gaduh, kira macam how to solve korang lah. Tak apa, cerita sini kita habis sini dah risau. Tak adalah, tak pernah gaduh pun. Tak ada. Tak pernah gaduh pun. Kira biasa-biasa je lah. Cuma kalau ada terasa hati tu biasa lah kot. Okay, faham. It's normal lah. Oh, bilang kau. Kita manusia, ada feeling Betul. masing-masing. Okay, awak boleh teruskan. Okay. When I grow up, I want to be. Ada 2. Satu tak nak sebut, satu je nak sebut. A teacher. Yang lagi satu tu awak dah tulis. Malu. Tak apa, cakap je. No one people can judge. Macam tadi saya cakap, yang judge kita keep. Sekarang boleh pakai tudung kan? Stewardess. Oh, stewardess. Okay, faham. Kira stewardess tu memang daripada awak kecil memang awak rasa nak jadi pramugari juga ke macam mana? Angan-angan tinggi. Masa kecil saya cita-cita nak jadi pilot. Okay, lagi. Lepas tu bila besar ni saya rasa macam sebab saya dah lari sangat. Sekarang ke counselling. So saya fikir tak apalah. Stewardess pun boleh lah. Dan juga cikgu. Okay, memang kata tadi awak cakap ada persamaan dengan Zika kan. Awak memang kalau dalam family awak sendiri memang ada jadi cikgu ke macam mana? Umi saya. Oh, mak awak lah. Saya nak jadi, tapi saya ni nak jadi cikgu sebab zaman sekarang kan kritikal. Kita tak boleh nak pilih-pilih. So macam-macam mana pun saya akan select cikgu lah. Kira backup plan juga untuk awak. Walaupun saya tak suka sangat. Sebab saya tak suka budak. Oh, Saya suka baby, tapi bukan budak yang stubborn. Okay, Bukanlah, faham. bukan. kira ni lah apa budak-budak sekolah sekarang dah. Betul. Okay, tak apa, awak teruskan dulu dengan I'm really good. Okay, I am really good at driving. Oh, memang awak expert dalam Memang, Jumaat ni nak balik Kelantan. Masya Allah. Okay. Paling jauh pernah awak bawa daripada mana sampai ke mana? Nilai dengan Selayang mana jauh? Dengan Kelantan. Nilai, sebab Selayang dah ke atas. Nilai. Nilai paling jauh. Nilai ke Kelantan lah. Kelantan ke Nilai, Nilai ke Kelantan. Kedua, Selayang. Selayang ke Kelantan, Kelantan ke Selayang. Kalau awak dari sini awak pernah bawa, kan awak tadi kan memang cakap awak pandai drive kan. Kalau dekat sini kira awak suka, kira macam habit awak tu still suka driving tu ada juga ke? Ataupun memang awak rasa drive tu kira memang expert awak itu je? Kalau dekat sini saya terhalang. Saya suka driving, tapi terhalang sebab saya tak pandai tengok ways. Okay, faham. Okay, jadinya dia jadi macam katak bawah tempurung. Okay, faham. Mungkin ada yang sama macam Faz ke, dia suka driving? Ada tak yang sama?
Mungkin Wrong ke, tak ada lesen ke, muda ke? Ada rasa suka drive tak? Suka. Paling jauh pernah awak pergi mana? KL. Kira daripada rumah sampai ke KL lah. N-Stack. Faham? Daripada N-Stack ke KL lah. Kalau Putri, ada yang sama tak daripada segi driving? Paling jauh pernah awak pergi mana? Thailand. Masya Allah. Daripada mana? Daripada mana? Dari Selangor lah. Daripada Selangor, daripada rumah? Sampai ke Thailand awak bawa? Ya. Masya Allah. Macam mana? Okay. Macam mana awak rasa ada keyakinan untuk bawa drive sejauh tu? Sebab saya dari Form 1 dah bawa kereta. Masya Allah. Lepas tu saya pula bawa lori bapak saya. Wow. Kira wow. Saya pergi Thailand tu naik 4x4. Tak lama. Wow. Senang tak lama belajar. Saya pun terkejut dan terkedu. Boleh 4x4 kan? Tapi quite impressing lah. Kira macam sebab driving, sebab yelah sebab sejujurnya saya pun jenis yang suka drive. Kira tak kisahlah saya nak drive ke mana. Cuma saya tak sangka yang saya pun I was to speak right now. Dan macam okay. So okay, later awak boleh cerita. Kita sambung ke depan. Okay, last, I feel happy when I meet someone that can make me laugh, Okay. so that I can rest my mind from keep thinking the negative. So awak suka orang yang boleh buatkan awak ketawa lah. Betul? Sebab saya rasa macam family lah paling berat bagi saya. Bukan sekadar pelajaran, tapi masalah hidup sekali. Masalah hidup kan. Jadinya saya rasa macam bila saya jumpa orang yang boleh buat saya ketawa balik, macam kelompok ni lah. Okay. Dari awal lagi saya masuk, saya dah gelak. Lagi teruskan. Okay. Dari awal lagi saya masuk kelompok ni, saya dah gelak. So saya rasa macam okay, finally aku boleh relax otak aku. Sebab tu saya cakap saya nak waras. Okay, saya faham. Kan awak cakap boleh, sorry, awak teruskan dulu. Sebab dekat rumah saya menangis. Oh. Tapi ni fake lah ni. Oh. Ke rumah dekat Kelantan lah, tu dekat sini. Sini lah. Oh. Sebab dah 2 bulan tak balik. Oh, okay, faham. Kira macam tadi kan awak ada mention awak akan ketawa. Bila awak ketawa, awak akan boleh release stress. So adakah lawan-lawan hamba Faikah tak membantu awak sedikit sebanyak? Sebab awak ada kawan yang suka buat lawan hamba ni. Walaupun lawan hamba mesti kadang-kadang kelakar. Walaupun hamba jujur daripada dari hati yang paling dalam. Mungkin kalau contoh awak rasa macam hari awak berat kan, lepas tu tiba-tiba contoh Faikah datang dia buat lawan hamba dia, adakah awak rasa macam nak pukul dia ataupun awak rasa macam sekurangnya release stress awak? Dia lawak. Okay. Lawak dia tu buat saya happy juga sometimes. Tapi most of the time saya nangis. Oh, faham. Sebab macam yang dia jujur tadi, dia cakap kalau dia tengok saya tak senyum, dia tengok saya berkerut ke ni, betul tu dia tak nak tegur. So memang tak jadilah hamba dia tu. Oh, kira dia akan tarik balik lah. Hmm. Okay, faham. Kira memang masing-masing dah memahami satu sama lain lah. Yeah. Okay, jadi ada yang nak tanya tak? Tak kisah budak ke puteri ke? Kira macam awak sendiri pun macam terkejut ke, baru tahu ke? Ada yang nak tanya tak? Kan orang kata orang yang buat gelak tu lah paling sedih. Ada yang rasa kuat yang sama tak? Kira macam mungkin daripada segi lebaran dia banyak gelak, tapi dalam masa yang sama banyak beban yang dipendam. Ada yang sama tak? Kira masing-masing sama kan. So saya harap dengan adanya sesi kaunseling kelompok ni boleh dapat mengurangkan beban-beban yang ada lah. Kira macam this is a safe place untuk korang bercerita. No one people can judge. If someone judge, just kick from this group lah. Kira macam cerita sini habis sini juga. Dan saya harap mana-mana yang tengah memang rasa berat untuk sekarang, stay strong. Dan saya harap kita boleh teruskan dengan orang lain juga. Terima kasih untuk Fazana. Kau ada nak tambah lagi? Tak ada. Kau awak ada rasa macam nak tanya? Tak ada. Tak ada? Memang tak ada? Yakin Okay. Dah selesai dengan Faz, saya rasa saya nak pergi kepada orang. Dah diam dah. Ni apa? Tak apa, tunjuk je. Nampak je. Nampak. Dah tudung Okay, tak tahu lah ni shawl ke apa ni. Dia macam bawah campur shawl apa ada. sebelah Ni nak buat gitar tapi tak ada tip. Oh. Sebab dah panggil nama rock. So macam apa yang kaitan ni tak ada. So tak cuba letak. Okay, faham.
Dia macam cakap tadi nama Alhamdulillah Syamul dia panggil Rock. Sebenarnya Rock ni ada kisah dia. Okay, kenapa orang panggil awak? Waktu form 2 Tak boleh teruskan, take time untuk awak bercerita. Tak, Kalau awak tak. nak gerak dulu, awak boleh. sebab seorang ustazah ni. Dan itu kelas bahasa Arab. Semua kena berdiri. Lepas tu dia sebut nama saya random sebab semua orang tengah menghafal kan. Sebab saya selalu orang yang pertama macam lajulah nak jawab. Tiba kali tu senyap. Dia panggil Kak Rock, dia panggil kan. Lepas tu semua, sejak situ memang semua panggil saya Rock. Sampailah sekarang. Disebabkan random salah satu lah Nah, orang panggil awak Rock. Dan salah satu sampai sekarang saya ingat lah. So, panggilan tu rasa macam selesa tak dipanggil macam tu? Okey je. Okey je. Cuma besar ni rasa macam kasar lah pula. Tak tahulah Sebab dulu sekolah perempuan je kan. So macam perempuan saya rasa biasa lah. Apa awak terus? I am 21 years old. Tapi tak cukup lagi, bulan 9 nanti. So my favourite colour is lilac. Lilac. Tahu Tak kisah kan? lilac apa, purple ke biru. Purple. Biru? Saya minta maaf sekarang. Sorry. Saya masalah tadi kalau tak saya error. Lilac purple okey lagi, teruskan. Okay. Blue black. Blue black. Lepas tu colour, nude colour like that. Maroon and black. Macam banyak Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kira antara 1, 2, 3, 4, 5 yang more dominant dekat diri awak yang mana? Actually sebenarnya hitam sebab hitam ni mudah kan. Macam kalau perempuan pakaian lah kan, tudung ke pakaian. Sebenarnya ada soft pink tapi malas lah tambah sebab dulu tak suka gila pink. Kenapa awak tak suka warna pink? Tiba-tiba aku pakai pink hari ni. Sebab saya faham yang kadang ada satu perempuan yang tak suka pink. Boleh saya tahu tak Sebab kenapa? dia terlalu perempuan. Kenalah dengan nama awak. Dia macam girly sangat kan. Okey, faham. Okay, faham kan? Kenalah dengan nama awak. Dulu lah tapi Sekarang? sekarang boleh ikut kan sebab dia naikkan tone colour saya actually. Macam tu lah. Okay. Teruskan. Okay. Lepas tu my favourite food tom yum seafood. Tapi Apa tom yum? tom yum seafood. Oh, Tapi tom yum. sekarang Umi punya tom yum jadi. Oh yang lain tak jadi. Susah nak cari kau punya tom yum tu. Okay, faham. Nyaki. Okay, lepas tu my favourite thing to do is Apa tu? playing badminton, Okay lagi. volleyball, Volleyball. cooking or baking, Cooking or baking. hiking. Hiking. Okay, lepas tu random singing tu diri sendiri lah macam. Tapi kat rumah ada macam tu. Saya tertarik dengan Apa? saya banyak tertarik dengan tu. Apa tadi yang pertama? Badminton. Badminton. Okay, badminton ni biasalah. Bukan biasalah, it's like macam okay. Sebab Ada wakil sofa ke? Oh, wakil sofa juga. Okay, saya minta maaf tadi. Kalau volleyball, main juga sofa. Main juga sofa, okay. Saya minta maaf. Lepas tu, cooking or baking. Kalau baking tu biasa awak suka buat apa? berjin sikit lah. Oh. Di sini tu kalau kat rumah lah. Kat sini susah sikit. Tak ada oven kan. Okay, faham. Okay. So macam sekarang pun nak boleh just boleh buat jual cheese coat macam tu lah. Oh, memang awak buat jual cheese juga coat kat lah. batik Kira macam side, pada side job awak jugalah kat sini. Tu faham. Yang Side terakhir, income. hiking. Paling Saya suka gila. suka gila pergi hiking eh. Tak apa, teruskan. Jangan risau. Awak suka hiking lah. Suka tapi setakat ni macam bukan terhalang, dia macam tak boleh nak pergi dah, busy. Oh, faham. Biasa kalau balik Kelantan, biasa hiking ke time kat sini? Kat sini lah, sebabnya kat Kelantan ada apa? Ada Gua apa? Musang ada. Jangan risau. Awak boleh pergi Gua Musang. Gua Musang. Bukit Keluar. Bukit Keluar tu pernah pergi. Kalau kawan ajak lah. Seorang tak ada lesen kereta. Kalau ada lesen dah hari-hari pergi. Tak apa, awak boleh minta puteri tolong. Jauh sangat. Jauh sangat. Tak apa, Thailand pun boleh. Thailand pun boleh, jangan risau. Nanti apa-apa awak boleh contact puteri. Tapi saya tertarik dengan hiking sebenarnya. Kira selain daripada, kalau dekat sini mana je pernah awak pergi? Gunung Datuk ke? Paling jauh hari tu lah dengan Cosmet Bash. Pergi Bukit Penarikan. Oh, Bukit Penarikan. Faham. So far yang tu lah. Tak apa. Nanti awak boleh explore lebih banyak dulu. Dah explore banyak ni, nak pergi je tinggal. Tak apa, boleh. Jangan risau. Sebab tak silap saya, kalau anda universiti ni ada je yang buka-buka. Ada yang 4 gunung. Yang tujuh yang ada 7 pun ada. yang ada Negeri Sembilan punya. Adalah. Tak apa, nanti luar daripada Okay, ni nanti kita boleh contact. je. Okay, teruskan dulu. Okay, my best friend is Awatif. My sister lah, only sister. faham. Adik saya, adik perempuan.
Lepas tu my housemate, kalau kat sini my housemate apa-apa memang saya beritahu housemate saya. And the one Husna. Sebab apa-apa selain housemate memang saya selalu keluar dengan dia sebab kita orang buat motor sekali kan. Sebab apa-apa ajak ni semua dia. Kira best. Kalau best. Best. Kira antara contoh selain daripada kakak awak, kau ada awak tadi. Ada awak dengan apa tadi? Oh, housemate. Kira housemate dengan Husna. Kira housemate dengan Husna kan. Kira biasa awak lagi banyak keluar sekali dengan housemate ke dengan Husna? Ataupun awak percaya lagi lah? Percaya. Dua-dua percaya. Dua-dua percaya, tapi kalau mau dominant? Mana boleh? Tak apa, saya dua-dua senang. Tak apa. Tak apa, saya teruskan je. Okay. Kalau teruskan dengan when I grow up. When I grow up, I want to be a teacher. Tu sebab macam sama lah macam Kak Faz tadi. Sekarang kritikal kan, memang tak boleh pilih dah. Itu kalau boleh, memang itulah yang nak. After this, masuk IPG, itulah. Lepas tu, sebenarnya dulu sister jadi doktor bedah tapi kena bedah dulu. Oh, kira awak nak jadi doktor bedah tapi awak kena bedah dulu ke doktor? Apakah sebab apa awak boleh kena bedah tu? Oh, appendix. Appendix sebab apa? Itu dah jadi 3 lah. Oh. Dah jadi 3. Kelakar kira. Dah jadi 3. Faham. Lepas tu terus dah tak ada cerita tu. Okay, yang terakhir tu guru Quran actually sebenarnya sebab dia kan Hafiz. Kira awak kalau Quran Sunnah memang pure Quran Sunnah ataupun memang pure Quran Sunnah? Sebab ikutkan yang kawan lagi 2 orang yang lelaki tu pun daripada Quran Sunnah juga. Siapa nama apa boleh tak apa, tahu? yang tu tahun dulu. Yang tu tahun 2 juga. Tak apa, jangan risau. Nanti boleh tengok balik group nanti. Tak apa, jangan risau sebab yang tu 2 orang pun tak pasti. Cuma 2 orang ada cakap tadi time sesi 2 datang. Cuma saya tak pastilah memang 2 orang pure Quran Sunnah. Sebab yang seorang tu adalah junior saya juga. Cuma saya tak pastilah memang pure Quran Sunnah ataupun multimedia ke. Multimedia, Quran Sunnah ada multimedia kan? Ada. Cuma saya tak pastilah. Cuma jangan risau. Teruskan dulu yang lain. Another one, be a good person to others. Oh, itu I'm really good eh? Inilah. Oh, my favorite itu tu. Oh, kira macam apa tadi? Be a great person. Good. Oh, be a good person. Sorry, otak saya dah terlalu jam untuk sekarang. Be a good person. Kira yang tu tak kisahlah, kira apa-apa pun buat baik lah. Buat baik lah walaupun awak dijahati Tak sekali. boleh lah balas orang pun. Sebab mungkin ada satu, kira macam ada satu. Sebab dia bila kita actually bukan kita buat jahat kan, benda tu memang akan berbalik pada kita balik. Walaupun dia orang tu pusing je sebenarnya. Walaupun orang tu buat kita rasa tak rasa lah. Wow, good. Okay, so I am really good at cooking. Oh, macam tadi awak cakap lah. Selain kalau tadi kan awak baking, expert macam main cheesecake apa semua kan. Kalau masak paling wow sekali awak pernah masak apa? Saya kat 3 rasa lah kot. Saya kat 3 rasa. Lepas ni kita boleh try ke order. Boleh Boleh insyaAllah. Okay, yang terakhir lah. Dah macam terakhir. Lepas tu about Quran that reading lah. Oh, apa? Like macam ni, saya suka baca Taranum. Tapi tak pernah masuk kelas Taranum. Just yang biasa-biasa saya punya. suka. Faham. Tapi dalam Quran Sunnah sendiri tu pun ada kan subjek Taranum kan? Cuma belum lagi sampai pun. Faham. So I feel happy when I get back what I give others. Maksudnya saya cakap tadi buat baik dan kita dapat baik tu balik. Saya happy lah. Yang terakhir? I feel happy when I give others what I cook. Oh, faham. Itu je. Dah habis. Ada yang nak tanya tak? Kira macam ada yang tertarik ke? So, ada yang tanya tak? Ikah ke? Tak ada je. Boleh masak awak. Boleh kalau awak makan boleh lah. Sabar kot. Next sesi boleh. Next sesi lawan lah. Cakap 3 rasa. Ciskut tadi. Itu dalam peti ada sekarang. Oh, ada. So boleh order. Boleh order Tak ada yang minta, boleh order nanti. Apa boleh order dengan rock Nyempat promo pula. Okay, ada lagi nak tanya? Udah ke nak tanya ke? Ada yang tertarik ke? Sebab sebenarnya saya tertarik dengan satu benda yang dia pegang tadi. Buat baik. Apa? Kita buat baik dengan orang lah. Like, macam kita walaupun orang balas kejahatan sekalipun dekat kita, kita just kalau kita balas jahat pun tak ada kebaikan pun untuk kita sebenarnya. Dia lebih pada dendam sebenarnya dalam mata hidup kan. So yang lain tu mungkin boleh take note juga sebab
yelah pesan ni untuk kita semua juga kan. So mungkin ada yang terpukul ke apa, usikum waya nafsi, muhasabah balik diri, tepuk dada, tanya diri sendiri lah macam tu. Okay, terima kasih Dr. Dan tak ada apa-apa penambahan Kan ada rasa macam nak bercerita lagi ke? Kau interesting ke? Confirm Nanti ke pada next sesi. Okay, boleh. Nak tanya boleh? Boleh, silakan tanya. Pasal when I grow up, a teacher kan, teacher sekarang tu susah kan nak dapat. Betul ni. Betul. Betul. Jadi sama boleh je. Kita bebas. Selain cikgu apa? Selain cikgu, just macam guru Quran dia boleh buat bila-bila je. Maksudnya nak Dekat rumah pun sendiri kalau apa-apa pun memang mudah lah untuk nak cari orang mengaji yang kita tu. maksudnya bukan aim KPM je lah. Tak juga. Faham? Saya boleh je sebenarnya jadi nak buka bakery. Sebab saya ada makcik juga yang expert dalam baking juga. Faham. Sebab kalau raya hari tu pun selalu buat kuih raya sama jual. Okay, faham. Ada pertanyaan lain? Okay, sebab kita ada lagi 3 orang. Sebab ini dah settle. HHP. Husna, Huda. Husna boleh kali ni. Sudah, dipersilakan. Okay, Buka dulu. Tak apa, jangan risau. Weh, macam yang hantu tu. Ceplos Ceplos. Oh, faham. Siapa tak expect manusia? Udah okey ya? Udah okey. Kurang. Okey je. Okey, teruskan Uda. Okay. Nama saya Nuradi Huda, umur saya 21 tahun. Lepas tu favourite colour saya black. Sebabnya macam senang macam orang kata senang nak matching semua colour. Okey, faham. Memang awak suka hitam lah. Lepas tu favourite food saya nombor 1 ayam gepuk. Ayam gepuk, okey, teruskan. Lepas tu butter chicken. Butter chicken. Antara dua tu, awak pernah masak tak? Antara gepuk atau butter chicken? Butter chicken sebut. Butter chicken lah, senang lah. Awak pernah masak untuk orang tersayang ke? Oh, sorry. Kira macam awak. Oh, saya minta maaf. Kira awak ada masak tak untuk ni? Untuk sesiapa, pernah lah, kira macam untuk abang awak ke, untuk ada adik-beradik ke, untuk kawan-kawan ke, ada tak? Okey, faham. Family lah, okey, family first, saya faham. Okey, teruskan. Favorite thing to do nombor 1 saya suka berkurung dalam bilik. Berkurung dalam Boleh bilik. nampak saya pun suka colour hitam. So saya macam saya suka tempat yang gelap. Oh. Lepas saya mandi pun gelap. Tak suka gelap. Okey, berkurung dalam gelap Tak apa, awak teruskan terakhir. Yang kedua tu. Lepas tu favourite thing yang saya suka masuk kerja. Okey, masuk kerja. Sebab boleh release stress. Boleh release stress Sebab Okey, tak apa, teruskan. sebab macam kalau masuk kerja Awak kerja kat mana? Tak apa, yang tu Kerja kat mana? Tak apa. Saya, macam ni lah, saya kerja dekat tempat yang macam banyak foreigner. So kalau dia orang buat hal pun, kalau saya maki dia orang tak faham. Oh, okey. Sebab boleh release stress. Boleh maki tu lah. Boleh maki. Okey, tapi saya tertarik dengan yang bukan yang kedua, yang pertama, berkurung dekat tempat yang dalam bilik tu. Paling lama pernah awak berkurung? Berapa lama? Seharian? Seharian. Seharian pernah? Tu disebabkan terlalu stres ke apa? Memang rasa nak berkurung? Sebab tak ada kelas. So satu sebab saya tak tahu kenapa, tapi sem ni kelas saya banyak online. Lepas tu tapi stres tu tak faham. Kena keluar. Tak suka tempat ramai orang. Oh, tapi bila awak cakap awak tak suka tempat ramai orang, bila awak masuk kerja ke bertemu dengan ramai orang? Tapi kan Sebab tu boleh maki. Takkan disebabkan awak boleh maki awak suka masuk kerja? What a thinking. saya rasa sebab tu saya boleh memaki orang. So saya suka masuk kerja. Faham. Awak kerja kat mana? Cuba maki sekali. Mohon Azul. Kira pergi tempat kerja saya. Ya, dekat mana awak kerja? Bagi ni. Awak kerja dekat mana? Saya kerja banyak tempat. Okey, spesifiknya sekarang. Saya datang spesifiknya sekarang. Alah, dekat airport. Oh, okey, faham. Lepas tu
Lepas tu best friend saya Putri. Sebab Okay. dia Boleh bawa lori. no. Lepas tu dia roommate saya. Lepas tu Okay. family orang terdekat. So kawan sekolah menengah dengan Tasha. Tasha tu kawan saya masih STPM Oh. dari sekolah rendah. Oh, faham. Lepas tu bila saya besar, dulu cita-cita saya nak jadi doktor. Okay, doktor. Sebab family saya nak macam apa, pakcik-pakcik saya mostly diorang kerja under KKM. So secara tidak langsung saya tu masih berminat lah. Lepas tu I am really good at sport dengan observe. Observe. Macam kelas dia Berkait jugalah. berkait juga Berkait juga dengan dengan proses kerja. Sebab kan bila masuk kerja kan saya suka observe orang tu, macam dia punya personality dia, punya perlakuan dia. Faham. Lepas Okay, sebelum tu tapi awak habiskan dulu, nanti saya akan tanya lepas ni lah. Sorry, saya minta maaf. tu I feel happy. Saya bahagia bila saya makan dalam bilik yang gelap. Hush. Okay, tak apa. Satu bukan Netflix, satu rasa bahagia. Oh, faham. So, bila, saya rasa je tanya soalan yang terakhir dulu kot. Yang tadi awak suka makan dalam gelap. Kalau cuti tiba lipas terbang kat makan dalam awak tak rasa macam mana? Janganlah sebut nak marah tu. Tak ada, tapi so far tak pernah berlaku lagi lah. Bilik kita orang bersih. Okay. Oh. Orang yakin tak ada lipas. Kalau kat rumah? Bilik saya bersih. Oh, Okay. faham. Bilik dia je. Bilik dia je lah. Saya bersih. Okay, lepas tu Jangan tengok bilik abang saya dengan potong. sekejap. Tadi yang mana awak cakap berkait tadi? Masuk kerja dengan observe orang. Kalau contoh awak observe orang kan, awak jenis yang cepat observe orang tak? Ataupun awak jenis yang cepat macam awak tengok sekali? Saya observe bukan judge orang. Okay. Saya observe tu macam kan saya belajar counselling ni. Okay. So secara tidak langsung apa yang saya belajar tu saya boleh macam apa yang saya perhatikan tu saya boleh kaitkan dengan apa yang saya belajar. Faham? Faham. Dah baca hadis, saya faham. Okay. So ada yang nak tanya tak? Ada yang macam curious ke dengan... Tak apa, tanya je, jangan risau. Kita bagi ruang. Ada. Kita lepas. Sorry tak. Terkonsen. Nak ketat-ketat. Saya tak ada masalah pun tapi saya suka tempat gelap sebab saya suka dia. Hantu-hantu takut lah. Tapi awak suka gelap? Kau jenis memandang. Saya okey. Dia suka tempat gelap sampai gelap-gelap seorang Eh, tengok cerita risau. Radimir tak? Tengok cerita kelakar. Oh. Radimen saya bukan Tak tahu dia pengsan. gelap tu je. Ada yang lain Saya nak bukan tanya ke? psikopat. Okay, faham. Ada yang nak tanya ke? Curious ke? Ada yang tanya tak? Tak apa, tanya je, jangan risau. Bos, nak tanya marah tadi. udah tak gigi Siapa orang? boleh masuk foreign Kerja foreign? Airport. Ah. Airport kan banyak benda sebab macam tempat kerja saya yang sekarang dia orang dekat macam tak ramai sangat lah macam foreigner tapi dulu saya kerja dekat international gate. So depan-depan tu betul-betul immigration untuk masuk ke Kota Rumah. Macam tu. So that so international. So selalunya ramai foreigner. Sebab kat situ biasanya flight yang memang Indian. Bali Indian lah kalau dia faham. Okay, faham. Cuba, saya faham apa awak rasa. Kalau yang tu. Lepas tu kalau awak maki dia, kalau dia maki awak balik dalam bahasa dia. Saling maki. Kalau dia tak faham tak apa lah. Tapi saya pernah sekali saya maki dia faham. Saya berharap supaya report tak masuk atas nama saya. Itu je. Saya tak fikir perasaan dia. Sebab memang dia bahal. Sebab dia start dulu. Dia tak jadi gaduh. Tapi yang dia buat. Tapi saya kira baik dekat outlet tu sebab yang macam outlet saya yang dulu saya kerja dengan mostly lelaki tau. So dia orang
Dia orang yang maki sebenarnya. Saya kira baik kadang-kadang. Okay. Iwan. Dapat. Sorry, Dapat. Sabar, saya faham. Sabar, saya faham. Sebab, yelah, kadang-kadang bila orang yang suka memancing emosi ni memang macam tu lah. Memang kadang-kadang mendapat walaupun kadang-kadang kita tak nak kan. So kadang-kadang memang mendapat lah. Tak apa, saya faham daripada side budak tu sendiri. Jadi ada yang lain nak tanya tak sebelum kita pass kepada orang lain? Kita Faz, anda tanya lagi? Tapi maki-maki pun dapat benefit kan? Betul. Macam hari tu. Betul sekali. Jangan Kepuasan hati. Tapi dia macam mana tahu yang dia faham? Bukan ni orang tu. Saya rasa dia faham sebab di Indonesia. Oh. So saya rasa dia faham. Tapi tak tahulah. Sebab tu saya kata saya mengharap supaya tak masuk rekod atas nama saya. Kerja tu. Nikah sama. Contoh maki. Mati please. Tolonglah bagi satu dekat dia nak ni. Tak apa, luar pada sesi nanti kita boleh. Yang dalam sesi ni kita keep je. Saya sedih lagi. Oh, dia lagi expert. Oh. Wow. Wow. Sebenarnya- Patutlah. Tak apa, yang tu Saya nanti. di bawah dia. Oh, ikut dia ni. Di sini. Tak apa, yang tu nanti kita akan ni lah, sembah tepi. Okay. So terima kasih untuk dah ada barang yang tanya, tak ada. So kita tinggal berbaki 2 orang antara Putri dengan Husna. So saya rasa saya nak Putri dululah. Okay, Putri dipersilakan. Oh, dia kaya. Wow. Tak suka pada Mona. Tak Putri tunjuk. Nampak ganas. Ni saya sebab kenapa macam ni, sebab saya suka comel comel yang cringe. Faham. Tak apa, jangan risau. Yang mana just kita kick terus. Tapi dia buat lori. Tapi dia ni saya cringe. Tanya siapa? Tak apa, teruskan. Nama saya Putri Nazila Habibti Aslam. Umur saya 21 tahun. Not official lagi. My favourite colour is pink. Aku suka beri Dengan merah. Dengan merah. My favourite food sebenarnya saya suka semua. Tolak batu kayu je sebenarnya. Tapi kalau spesifiknya apa? Spesifik saya suka sushi lah. Oh, sushi. So sushi lah makanan dominan yang pada awak suka lah. Yes. Saya rasa dalam bulan ni saya banyak makan sushi je. Antara Sushi King dengan Empire Sushi, awak lagi suka beli kat mana? Saya suka Sushi King. Sushi King ah. Sushi King lagi sedap daripada Empire Sushi. Empire Sushi ni dekat Dia Lotus tak tu. adalah sebab Sushi King dia macam vibe dia macam ada benda je. Faham. Faham. Dia macam vibe lah. Okay, faham. Okay, teruskan. Yang my favourite thing to do. My favourite thing to do, saya tahu semua orang tak tahu, benda ni saya suka buat miniature. Buat apa? Miniature. Benda yang kecil-kecil tu. Oh, Tak buat benda tu. Oh, Kira- yang sama-sama tu ke? Yang mana ni? macam lidi, contoh lidi. Sambung-sambung macam tu lah. Lepas tu terjadi benda ada Eiffel. Macam Lego. Dia macam Oh, faham. Okay, lepas tu Yang je kecil. lagi. saya suka yapping. Wow, yaping eh. So, apa Huda selalu dengar awak yaping? Okay, tak apa. Teruskan. Saya suka baking. Baking, wow. Saya- Persamaan yang sama baking. Saya suka annoyedkan best friend saya. Oh. Apa teruskan? Saya suka puji diri sendiri. Oh, yang tu bagus. Itu bagus. Good thing. Bagus. Okay, hebat. And saya suka makan. Dan saya suka main badminton juga. Oh. Boleh set. Saya Boleh set Sufa. Weh, boleh jumpa. Apa nak jumpa? tak kenal lagi kat saya tu. Saya FL. Saya Sufa. IFS saya tak accept. Jumpa saya dekat. Boleh training sama-sama. Boleh. Sekejap. Dia kan tadi baking. Cooking ke baking? Baking. Baking. Kalau awak suka baking apa? Saya suka buat butter cake. Oh, butter cake. Simili yang sama lah dengan Rock. Sebab saya pun dah pernah pergi kelas baking. So nanti korang boleh lah set badminton sekali. Lepas badminton tu korang boleh Boleh. baking sama-sama. Kelas tu lah. Kita banyak. Tapi baking lepas tu. Sebelum badminton tu kat baking. Baking sebelum. Yelah, kira awak baking. Lepas tu Bawa awak badminton. time tu. Baru lepas tu korang ambil. Makan, Okay, bagus. Okay. Saya minta maaf atas my error. Okay. Teruskan dulu. Best friend saya Dibo. Okay, Dibo.
Divo dengan Fluffy. Fluffy tu kucing saya yang buta. Buta. Kucing awak buta sebab cocok memang ke? Dia buta. Astaghfirullahalazim. Dia buta sebelah je. Sebab apa dia pakai Sebab dia garut macam tergarut mati. Oh, kira kesalahan pada kucing awak kucing sendiri. apa lawak kan? Sekarang kucing awak tua ke? Ha? Dia dewasa kot, tak ada lagi. Tahun dah. Dalam setahun lebih 2 tahun. Oh, faham. Okey, awak teruskan. When I grow up, I want to be CEO. CEO! Bawa Lauri! CEO yang punya awak. Kenapa saya tuduh tu? Sebab saya suka tengok cerita Cina. Tapi Sebab family saya baik Cina. kira awak mix lah. Hmm. So kita boleh dapat lah Cina yang sebenar. Okay, faham. Cina Kelempar ada. Tapi saya bukan Cina, Malaysia, saya Hong Kong. Wow, jangan main. Tu yang suka bawa lori ni. Terus saya gurau je. Apa yang saya gurau je. I'm really good at pura-pura bahagia. Okay, Tak ada saja je. okay, yang lain? Saya suka berlakon. Oh. Saya pernah jadi voice actor, tapi dirahsiakan tak ada kita. Masih Voice bertanya actor lagi. kartun lah. Kartun. Famous lah kartun tu. Famous, tapi orang tak tahu apa saya voice actor. 611 ke? Dia kartun under Leskopak. Oh. Tapi Nama? tapi saya yang betul-betul sikit je. Tak banyak pun, sikit je. Okay. High note Terakhir. tu dia kat. Okay, terakhir. Tu saya I'm really good at saya suka menunggu sesuatu yang tak pasti. Baru tanya. Okay, Jadi pura-pura suka ke tak? tak ada, saya memang suka. Saya kan cringe. Saya suka gelak. Itulah. I feel happy when someone hear my feelings. Macam mana? Bila seorang dengar saya punya perasaan, contohnya tiba. Oh. Last one, saya suka dengar lagu metal. Lagu metal. Lagu metal. Lagu metal. Contoh lagu. Sebab itulah saya menyorokkan saya punya metal tu dengan warna pink. Contoh lagu Chop Suey, System of a Down. Oh. Saya pun tak dengar. Korang pernah dengar lagu tu sebab lagu tu famous. Apa tadi? Chop Suey. Tak. Saya dengan MCR. Dia kalau macam MCR, Avenged Sevenfold. Saya pergi Avenged Sevenfold bulan 9 ni. Konsert dia. Orang tak ajak kat mana. Ada soal tu je. Okay, terima kasih Putri. Mungkin ada yang lain nak bertanya kepada Putri? Sebab saya nampak macam ramai. Macam ramai tertarik Sebab untuk macam bertanya. tertarik cerita Tak apa, Putri. boleh, jangan risau. Boleh, jangan risau. Kita boleh bertanya, jangan risau. Mungkin Zika nak tanya. Zika ni nampak macam Fast mungkin. Boleh ke? Boleh. Sila tanya. Jangan risau. Ruang ada waktu. Sila. Tertarik. Dia dalam gelap. Awak Yepin dia. Sebab most of the time saya yang akan buka lampu kat dia. Oh, kira korang dua memang saling melengkapi juga. Saya kawan dengan dia since STM. Sekurang-kurangnya awak lah lampu untuk dia mencerahkan. Kadang-kadang kalau dia tutup lampu, saya buka flashlight. Aduh. Faham. Itulah. Ada lagi yang lain nak tanya? Dia macam tak boleh terima lagi. Tak kena. Tak boleh. Sebab saya tertarik juga dengan personality dia yang sangat-sangat berbeza lah. Sangat unik. Sangat unik. Tapi saya ada soalan yang tadi, yang bila dah besar tadi kan awak tercerita CEO menyamar kan. Sejujurnya kalau bila tengok awak dah besar awak nak jadi apa? Tak, memang saya nak jadi business owner sebab bapak saya nak sambung legasi bapak saya. Okey, nampak. Ayah awak buat travel ke? Ayah saya ni kerja kat KLIA juga, dia bahagian kargo, dia transporting, logistik. Oh, faham. So sebab tak awak dah expert, okey faham. So saya faham lah. Putri. Okay, kita berikan setengah masa. Kita balik kepada orang yang tak air malam ini, iaitu Senam. Okay. Senam. Tak apa, take time untuk berceria, jangan risau. Macam dia. Kenapa tu? Ikat apa? Okay,
Okay. Please nak sambung. My name is Rodatul Husna binti Malik and I am 21 years old tapi tak masuk lagi. Esok baru masuk. Esok. Jangan lupa 12 malam. Okay, baik. Pada nanti kita orang bersidang group. Okay. Itu my favourite colour hitam dengan blue black. Okay, so memang suka apa, colour yang agak gelap sikit lah. Sebab bagi saya warna hitam dengan blue black tu macam premium. Oh, Macam black premium. maid tu. Faham. Okay. Lepas tu my favourite food tom yum, Tom yum. bihun sup umi. Bihun sup. Okay. Lepas tu sup perut bulat. Sup apa? Sup perut bulat. Bulat yang usus tu. Usus. Tengok usus macam usus. Aduh. Itu kalau my favourite thing to do oh, Bagus. berlari, Berlari, makan, makan, cakap. bercakap. Kira awak pun suka yaping jugalah. Siapa yang selalu dengar awak yaping? Saya dah boleh. Boleh tahan banyak. Boleh banyak lah. So saya boleh nampak lah ada dua pair yang menarik juga. Iba dengan Putri, Husna dengan Rock. Tak apa. Boleh teruskan dulu. My best friend Aiman. Dia sekolah menengah sekali. Okay. So, Aiman. Tapi dia perempuan. Dia perempuan. Unik. Okay. Memang nama dia Aiman lah. Nama dia Ummu Aiman. Oh. Kenapa tak sebut umur? Dia tak Salah suka. Faham. Saya ingat Nur Aiman. Nur Aiman nama lelaki perempuan lelaki juga. Oh, saya minta maaf. Lepas tu Malin. Lepas tu Rock. Oh, faham. Lepas tu when I grow up I want to be nak jadi orang yang bermanfaat tapi bukan dimanfaatkan. Oh, Okay. faham. Awak cakap macam awak ada pengalaman yang mungkin ada ke awak tak nak bercerita lagi. Ataupun contoh awak rasa macam kenapa awak rasa macam ni? Sebab orang selalu cakap saya ni baik sangat. Sebab orang minta tolong je buat. Tapi bagi saya bukannya saya rasa benda tu macam menyusahkan pun. Sebab bagi saya bila saya tak tolong orang tu saya akan fikir sampai saya stres. Kadang-kadang saya salahkan diri sendiri sebab benda tu. Kadang-kadang even parents sendiri pun marah sebabnya terlampau baik dengan orang. Tapi bagi saya nak jadi bermanfaat tu sebabnya saya nak selagi diri saya ni boleh tolong orang, saya nak tolong orang. Sebab yelah kita kan manusia, jadi kita tak tahu bila masa benda yang kita buat tu Allah akan balas balik. Kadang-kadang bila kita buat benda tu, esok hari bila kita minta tolong, tiba-tiba orang tu datang tolong. Okay, so I'm really good at mewarna, mengemas. Mengemas So awak ada OCD ke? Sikit OCD. Sikit lah. Kira awak jadi sepatah yang kalau nampak sepak sikit awak terus ni. Biasa kalau macam tu, kalau contoh housemate awak buat sepak, awak akan bising dulu ke awak akan buat dulu? Buat dulu. Lepas baru awak akan bising ataupun awak tak akan bising? Tak bising. Senyap pula. Buat je. Kira ada tak sampai satu masa tu awak memang terasa macam terasa dengan housemate yang kalau contoh jenis yang buat sepak main tinggal macam tu ke tak ada so far? Dia serabut je lah macam kita buat macam orang tu buat balik. Jadi tapi tak nak cakap sebab nanti kan jadi gaduh kau terasa ke apa. Jadi biar kita buat sendiri. So Teruskan. I feel happy when bila ada dengan family, bila adik-adik ada. Oh, faham. Kira kan macam tu awak memang suka balik kampung tak? Kira macam ni kan cuti misal. Kalau selain pada misal ke cuti sem ada balik juga tak? Kira macam rasa macam ada ruang kosong balik, lama sikit boleh balik? Kalau dulu balik lah, tapi sekarang ni sebab kita pun dah hectic week. Lepas tu kita pun tahu dah kan study group apa semua. Jadi macam kita tak nak lah sebabkan kita orang lain juga terbeban. So sabar lah. Betul saya faham. Menahan rindu. Nah itu break. Udah? Dah. Dah habis ke? Dah habis? Cepat lah. Dah lah. Mana? Saya tertarik dengan yang mana? Sebab saya nampak prinsip dia yang sama macam Rock. Yang buat baik dengan orang kan. Kira just be a nice people lah dengan orang kan. Sebab benda tu
Sebab tak semua orang mampu aplikasikan benda tu, dan tak semua orang mampu untuk buat benda tu lah. Mungkin just daripada mulut kan yang macam cakap tak apalah orang buat kita just buat baik dengan orang kan. So benda tu memang kita kena buat sebab as a Muslim kan. So macam tak apalah, kira macam saya cakap tadi lah, usiku wa ya nafsi. Yang baik tu kita ambil, yang buruk tu kita jauhkan lah. Mana yang malam ni kita dapat yang terbaik, kita ambil, dan mana yang nampak buruk tu tolonglah tinggal jauh-jauh. Macam tu je lah. So sebelum ni ada tak yang nak tanya tanya soalan macam ada yang macam curious ke? So tadi macam tu saya rasa macam cepat sangat tadi. Tak tahu habis. Tak tahu habis. Rasa macam habis dah. Buka pula. Dia macam nak baca, cari balik benda yang dia nak Kira cari. macam berlari, makan, bercakap. Berlari, awak atlet ke? Tak, dia family dia Family athlete. runner. Oh, kalau sebelum ni pernah je half marathon ke full marathon? Marathon jauh je lah. tu. Marathon, half marathon tak ada try lagi. Tak ada lagi. Ada rasa macam nak try tak Bakal half saya marathon? akan bagi dia masuk. Boleh. Ada try yang, tapi bukan tu lah 5 kilo je. Yang ni bomber, fun run bomber ada masuk? Belum lagi. Tapi yang luar-luar tu ada join yang 9 kilo. Tu first time. First time lah. Ada rasa macam nak join 31 kilo ke? Nak try, tapi sekarang ni tengah target 10 kilo untuk setiap minggu dulu. Oh, faham. Tak apa, kalau contoh rasa macam ada nanti, boleh Roger. Dah ada. Tak ada, bukan kabel. Kira macam kalau contoh nak event yang ada di sini adalah kira macam menarik. ni. Saya minta maaf ya Pak Pi. Jangan gelak dulu. Lepas tu sebab saya rasa macam okey lah. Kira macam menjadi orang yang manfaat dan bantu diri untuk bantu orang lain. Kira bagus lah sebab kira macam yelah, dengan awak pun ambil Quran Sunnah juga kan. So kalau contoh manalah tahu kan, habis sesi ni tiba-tiba orang rasa macam menarik, counselling menarik lah, tiba-tiba master sambung, tak tahu kan. Sebab benda tu macam-macam benda boleh jadikan bila kita ni keluarkan. Tapi dulu memang nak ambil counselling sebenarnya. Sebab kan dulu masa PKP kan, orang banyak stres. Lepas tu macam saya pun rasa macam nak tolong orang. Lepas tu one day tu macam ada orang tu minta pendapat. Tapi tiba-tiba sebab saya selalu tolong dia, macam bagi pendapat dekat orang dengar. Tapi bila one day tu ada kawan saya kata, kenapa orang selalu bagi nasihat tapi dia tak kaitkan dengan Allah? Kenapa dia orang tak bagi nasihat teguh sambil suruh solat apa semua? And saya try benda tu dekat orang tu, and benda tu kena balik dekat saya. Sebab dia cakap aku bukannya tak ingat Tuhan. Lepas tu macam okay. Tapi dekat situ macam mungkin lah bila kita ambil Quran Sunnah ni dia macam lain. Sebab benda tu macam dia bukan je tegur orang, tapi dalam masa yang sama Allah tarik saya untuk sedar yang bila saya sedih ke apa semua, benda yang saya cari dulu dia Allah dulu. Faham. Tak berkira macam apa nice pendapat juga lah dari benda ni. Ada macam mungkin ada yang tak berapa setuju ke memang semua setuju lah kan. Siapa yang tak setuju tu tepuk dah, dia tanya diri sendiri balik lah. So saya rasa macam kira Alhamdulillah semua orang dah bercerita apa yang ni, and semua orang ni lah kira macam masing-masing personality yang menarik ya. Macam contoh tadi, ada yang suka warna terang, ada yang suka warna bold, ada yang yang unexpected pun ada juga kan. Ada yang unexpected juga. Ada yang suka pada gelap, yang gelap. Lepas tu ada yang more pretend untuk menjadi apa macam orang cakap, kira macam more kepada macam lebih kepada jadi orang lain depan orang lain, kira belakang lain kan. So saya boleh nampak lain kat situ. And saya boleh cakap kira macam setiap orang ada personality yang berbeza, and setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kelebihan orang tu kita boleh ambil sebagai pembelajaran kita. And benda yang buruk tu pun kita, kalau dah tahu yang buruk tu, kita tinggalkanlah jauh-jauh. And kepada Cik Abi, boleh? Okey, sebelum kita tangguhkan sesi, saya nak simpulkan terlebih dahulu lah daripada awal sampai akhir. Dan yang tadi pun kita dah tetapkan rules masing-masing, iaitu yang first cerita senang habis sini, Rizka. Yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, jangan mifun, betul? So Cik Imam tadi dah tambah satu lagi, jangan judge. So aktiviti ni aktiviti di ISMI. Okay, so tujuan ataupun matlamat aktiviti ni untuk ni lah, misalkan first sesi kan, orang cakap untuk ni dululah, membina hubungan dululah masing-masing, untuk orang cakap lebih selesa lah
Walaupun mungkin ada kat sini ada yang dah selesa, macam fast, duka. So ada pair masing-masing lah. Mungkin sesi seterusnya mungkin semua kalau boleh lagi tu apa cakap? Lebih klik lah dia cakap. Lebih klik. Dan saya rasa mungkin cukup sampai sini dahulu sesi pertama kita, and saya minta tangguh dulu sesi ni, and kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Dan pada sesi yang akan datang nanti kita akan berbincang semula lah pada tarikh yang InsyaAllah semua orang ada. And saya boleh jamin next session ni masa untuk korang bercerita, untuk meluahkan ataupun korang rasa tu memang akan feel lebih terbuka. And saya harap kembali lah kira macam masing-masing boleh beri komitmen yang terbaik. Dan saya pun nak ucapkan terima kasih lagi sekali lah sebab sudi bercerita, sudi kongsi, sudi luah, and mungkin boleh mengurangkan sedikit stres ataupun beban yang ada. Lepas tu mungkin boleh kita pun cakap menambah kemasukan yang baru lah. Jadi saya rasa saya tangguhkan sesi kaunseling kelompok pada hari ini, pada malam ini sampai sini dahulu. Yang baik itu datang semua daripada Allah, yang buruk tu datang daripada side saya dan juga side co-leader saya lah, which is Haikal Mapi. So saya ucapkan terima kasih, dan jangan serik lagi lah untuk datang pada sesi yang selanjutnya. Okay, jangan serik sebab saya nampak macam mungkin next session ni akan lebih keep, orang cakap lebih keep. Jadi saya harap masing-masing dapat beri komitmen yang terbaik lah. Jadi sekali lagi cukup sampai sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.